Geng, projek apa lagi ni? Nampak tak? Dah bersih. Bersih! Ni semua modal sendiri, geng. Okey, kalau korang tengok ni, geng. Ni parit dia macam ni. Sekarang ni, apa yang Boy Jan buat hari ni, Bos Ijan cucikan parit keliling dekat gudang ni. Ini, kalau korang tahu, semak dia tinggi tau. Semak dia paras. Ni paras. Pagar lebih tinggi dari pagar. Korang boleh tengok tu. Dia lebih tinggi dari pagar. Dan sekarang ni Boy Jan panggil JCB untuk buat peparitan yang lebih cantik. Sebab ni sejak Boy Jan dah pacak dekat setahun lebih ni, memang ni tak pernah susut. Diracun pun tak nak gerak. So Boy Jan ambil keputusan, panggil je JCB sendiri, cuci lagi supaya air dia lebih cantik dekat sini. Sebab ni memang tak bergerak. Lagipun ini kan parit persendirian. So ni tuan kedai ni punya lah, kan, tuan gudang punya. So nampak Boy Jan cucikan sekali. Tak apalah, modal sendiri. Alhamdulillah dah nampak lebih cantik. So yang ini, geng, nampaklah bersih sikit. Sebab asalnya, geng, dekat sini sampai sini pun rumput penuh. Lepas tu sini londang. Boy Jan dah tambak berapa lori dah ni. So asalnya Boy Jan tambak kasaran. Sebab kat sini betul-betul berlubang-lubang. Kat sini berlubang-lubang. So pernah nampak orang parking gelebak masuk itu, masuk lubang. So Boy Jan buat sendirilah. Bersihkan. Sebab Bos Jan sendiri pun bukan berplanning untuk betul-betul lama dekat sini. Selagi ada rezeki. Sebab korang pun tahu Boy Jan ada tanah-tanah lagi yang akan didirikan showroom dan macam-macam lagi. Tapi setakat ni mungkin apa yang Boy Jan buat ni boleh yelah, sebenarnya Allah tengah bagi rezeki lah. Paling mudah tu Allah bagi rezeki lebih, ada modal lebih. Boy Jan pun jangan tak boleh duduk diam, cuba buat sesuatu. Okey, cuma pasal ikan tilapia dalam ni, geng, rupanya tilapia tak boleh lah. Memang ikan berdatang. Sebab kawasan Pek Sulong ni, dekat Simenanti, Sungai Balang, Sungai Kangkar, tilapia penuh. Boy Jan dari kecil jala, besar-besar ikannya. So Boy Jan ingat it's okay, normal je lah. Rupanya tak boleh. Untung rezeki. Korang tengok, paritnya cuma ada air dekat sini je. Korang tengok ni. Ni memang tak ada air, memang kering lama. Tengok tu, label kering dia, rumput macam tu pun tak ada apa. So korang rasa berapa lama parit ni kering? Agak-agak memang setiasa ada air ke? Sampai label macam ni. Korang tengok dia punya ni lah, orang kata apa, paritnya. So air nak mengalir tu memang tak ada lah. Lagi-lagi kalau korang tengok ni, lagi kalau korang tengok yang parit ni Boy Jan pergi cuci panggil JCB. Nampak? Nampak ni. So Boy Jan cucikan sendiri keliling lah, biar air lebih laju. Sebab sebelum ni tak pernah dicuci, geng. Setahun Boy Jan dekat sini, memang dia tak pernah dicuci langsung. Dia, orang kata apa, lagi satu ni dah nak raya, geng, customer pun ramai. So Boy Jan bersihkan sikit supaya customer selesa ni.